angkat elok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sayur. Bismillah. So. Ah. Oh, duk mengair pula dia. Oh lah, dengan ikan je lah. Ada patung tak? Patung. Ada patung. So, patung. Oh, ya pergi dengan patung lah hari ni. Apa dia tu? Pergi ke kedai beli gula. Okey. Jom kita gewang dulu. Pergi wang. Ha. Pergi wang. Puasa nak gawin dengan masa? Oh. Tak ada gapo tu benar tu? Tak ada gapo nak suruh masak. Suruh masak. Masak apa? Masak sayur capur. Sayur capur? Sayur capur kuah putih tu. Orang Kelantan punya tu. Oh, sayur lemak putih Kelantan. Lemak putih Kelantan. Tu. Mudah jauh tu. Makan dengan ikan goreng. Ikan goreng rebus. Okey, boleh? Jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi kegemaran Mak Su juga. Kegemaran Pak Su. Terutama kalau orang Pantai Timur memang menggemari menu ni lah. Menu ni sangat mudah. Cepat. Zuzat siap. Okey. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi sayur lemak Kelantan. Maksud ialah style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey sahabat, untuk resipi ni sangat mudah. First kali ni Mak sudah siap tumbuk. Okey, ni Mak sudah ada 4 ekor ikan selayang yang Mak sudah rebus bersama bersama asam keping dan garam. Ada 1 biji bawang merah, 1 sudu lada hitam yang Mak sudah siap tumbuk. Lepas tu untuk sayur dia bebas, sahabat suka sayur apa sahabat boleh letak. Tapi macam hari ni Mak Su guna ada kobis, ada lada solok ni, cili besar merah, putik jagung, carrot, petola ataupun orang Kelantan panggil wortel ni. Lepas tu Mak Su ada 1 biji terung, purple. Lepas tu Mak Su ada 500 ml santan. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey, first kali kita kena masukkan bahan yang dah ditumbuk ni. Mak Su skip lah. Maksudnya Mak Su tak tunjuk lah tumbuk. Okey, kita masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ikan, bawang. Mak Su tak guna bawang putih. Bagi Mak Su kotak bawang putih dia kurang sikit. Jangan buka api lagi ya sahabat. Okey, lepas tu Mak Su masukkan sedikit air. Okey, time ni kita boleh buka api lah. Bismillah. Okey, kita biarkan dia mendidih sekejap. Okey, bila dia dah nak mendidih macam ni. Okey, Mak Su masukkan sayur yang keras dulu. Carrot ni, carrot dengan putik jagung ni sekali dengan petola. Okey, sekali dengan terung. Kita masukkan yang keras-keras dulu ni. Okey, jangan letak santan dulu. Kita rebus ataupun kita biar sayur ni separuh lembut macam tu baru kita masukkan santan. Bila sayur ni dia macam dah separuh empuk macam tu kan, dah mendidih macam ni. Okey, Mak Su masukkan santan. Bismillah. Okey, Mak Su masukkan separuh dulu santan. Separuh lagi Mak Su nak masuk last sebab nanti sayur ni dia akan mengeluarkan air. Nanti dia akan cair kan. Jadi Mak Su masukkan separuh dulu. Nanti dah last nanti baru Mak Su tambahkan lagi santan. Okey, yang ni kita biarkan dia empuk dulu sayur-sayur ni semua. Masya Allah bau dia. Menyengat ni makan dengan nasi panas. Budu. Ikan rebus goreng. Memang syahdu lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi. Okey, bahan seterusnya. Mak Su nak letak kobis. Ini kena step by step. Masak sayur ni dia tak boleh humban semua. Nanti layu sangat tak sedap kan. Ini dia punya lada solok dengan cili besar merah. Mak Su masuk last sekejap lagi. Okey, yang ni pun sama. Okey, tuan-puan kena sabar ya. Kita bagi dia empuk dulu. Bukan empuk, bagi lembut. Bagi sayur ni lembut. Okey sahabat, bila sayur ni semua dia dah lembut. Okey, Mak Su nak masukkan baki santan yang last tadi. Okey, kita masukkan semua supaya dia santan tu kuah ni cantik lah. Dia pekat dan tidak cair. Seterusnya Mak Su masukkan bahan-bahan perasa lah. Okey, tapi gula kita kena letak juga sikit. Dan bahan hiasan dia lada solok dengan cili besar merah ni. Okey, lepas tu kita gaus bati. Okey, lepas tu kita bagi mendidih sikit lagi. Kira siap dah tu. Sebab sayur ni dia kejap je. Jangan terlalu lama. Nanti dia lembik tak sedap. Bau dia. Masya Allah. Okey sahabat. Tengok ni. Mak Su punya sayur ni pun dah lembut apa semua. Tengok kuah dia sahabat.
Oh, tengok tu. Tak terlalu cair, tak terlalu pekat. Dia kalau macam ni sedap lah makan dengan nasi. Oh, bau dia macam kuah laksa tu. Masya Allah, memang padu. Tengok tu, warna-warni. Lengkap. Ada hijau, ada purple, ada oren. Memang dahsyat ni. Memang sedap. Okey sahabat, sebelum Mak Su nak tutup api, Mak Su nak rasa macam mana pergi dia. Rasa sari lemak ke rasa pengat? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia cukup lemak, cukup manis, masih pedas di teh tu. Sedap dah. Wajib cuba. Alhamdulillah, saya lemak Kelantan Mak Silasta sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom Mak Su nak hidang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey sahabat, seterusnya Mak Su nak hiaskan dengan irisan cili besar merah ni. Bagilah ada warna-warna meriah sikit kan. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah, saya lemak Kelantan Mak Silasta dah siap je kita makan. Okey sahabat, jom kita makan. Bismillah. Okey sahabat, Mak Su nak ambil dia punya ni sayur. Bismillah. Okey, kita ambil semua, terung, kobis. InsyaAllah, tengok tu sahabat dia punya kuah tu. Tak pekat, tak cair. Kita ambil. Okey sahabat, jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mak Su ambil kuah, ambil sayur dia. Bismillah. Masya Allah. Cukup lemak dia. Lalat ni pun. Cukup lemak dia. Penuh dengan rasa ikan. Lepas tu masin dia, manis dia semua secukup rasa. Sayur dia pun fresh. Sayur dia pun manis, memang sedap. Bismillah. Sedap dah. Sahabat, tengok ni dia punya kuah tu. Pekat elok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sayur. Bismillah. Sempurna, sedap. Okey sahabat, sahabat jangan lupa cuba tau resipi Mak Su kongsi ni, resipi yang sangat sedap. Mak Su tak makanlah dengan nasi. Tapi kalau sahabat makan nasi, wajib ada budu, ada ikan rebus goreng. Tak perlu dah sayur-sayur lain, ulam-ulam lain pun dah. Memang padu, confirm menambah nasi. Rasa dia lemak. Lepas tu ikan dia cukup. Kan, kalau kita beli kat luar jaranglah jumpa yang lemak sebab biasalah orang berniaga kan. Kalau kita buat sendiri, InsyaAllah sedap, cukup lemak dia, ikan dia rasa bangkit aroma lada hitam dia tu. Memang sedap lah, sahabat wajib cuba. InsyaAllah anak-anak mesti suka. Kalau bagi orang Pantai Timur memang dah biasalah dengan menu ni kan. Tapi bagi yang tak biasa buat, boleh cuba menu ni. Memang sedap. Garanti sedap. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video Mak Su ni hari ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okey? Tanda siapa Mak Su. Dan paling penting sekali, jangan lupa tekan button loceng supaya video terbaru Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, yang paling penting jangan lupa cuba resipi hari ni, okey? InsyaAllah puas hati. Dan sahabat jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Labado. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go!